Ini design untuk seat bahagian depan dia. Datang dengan seat full fabric. Dengan armrest di bahagian tengah. Dan condition seat yang masih cantik lagi. Ini design untuk bahagian dashboard dia. Datang dengan multi-function steering yang balut leather. Dengan safety features. Auto cruise. Dengan mileage 24,200 sahaja. Untuk player dia, dah datang dengan player Alpine. Dan bila start, dia akan keluar macam ni. Voxy ZS, tuned by Alpine. Dan bila masuk reverse, kereta ni dah ada reverse camera. Control untuk aircon. Ruang untuk letak barang. Kat sini. 2 cup holder. Dengan sunroof. Untuk yang berminat dengan kereta ni, boleh roger je terus. Okay guys, jom kita tengok belah belakang pula.